Korang memang cari nak siapa yang beli madu ni. Kalau korang pernah beli madu ni, pernah makan madu ni, ada dalam stor korang buang sekarang. Buang sekarang. Ini bukan madu guys. Diorang akan claim ni sebagai royal jelly. Royal jelly mana ada macam ni? Mana ada cair macam ni guys? Royal jelly ni mahal tau. Harga sekilo mencecah 1,500 hingga 2,000 ringgit. Kalau korang beli royal jelly, boleh pula letak dekat atas meja macam ni, dekat atas rak macam ni, memang kena pula. Sebab apa saya cakap macam tu? Meh sini saya nak tunjuk. Okey, korang tengok kat sini. Ni royal jelly asli. Buka Syafiq. Duduk dekat mana? Dalam peti guys. Royal jelly asli mana boleh duduk luar peti? Kalau duduk luar peti, dalam masa beberapa hari rosak. Korang tengok. Macam krim. Macam kaya roti. Macam jam roti. Ini kalau terlengkup ni, tak jatuh. Rasa dia pun korang yang tanya lah. Rasa dia memang rasa menyesal kalau makan. Dan kita tengok muka Syafiq kalau dia makan. Uish, tengok muka Syafiq. Memang tak sedap. Memang tak sedap. Ini besar ni pun harga 100 lebih. Jadi, kalau korang beli madu royal jelly tu kan, yang saya tunjuk tadi, yang ni, harga 40 bawah 100, boleh letak luar peti, boleh postage tanpa isi ais kering. Ini bukan royal jelly. Ini real royal jelly. Korang dah pernah ke makan royal jelly macam ni? Kalau ada yang dah pernah terbeli, kalau ada yang baru tahu, cuba komen. Kalau ada yang kenalan korang yang beli ni, panggil diorang dekat ruang komen. Okay, follow saya sekarang. Saya nak reveal lebih banyak tentang madu tiruan dan juga madu asli.